Dunia pendidikan kita sekarang ni kan, ia tengah berubah dengan sangat-sangat pantas. Laju sangat, sampaikan kadang-kadang kita pun tak terkejar. Semuanya didorong oleh teknologi, jadi hari ni, jom kita tengok macam mana alatan-alatan baharu ni sedang membentuk semula bilik darjah, khas untuk generasi akan datang. Inilah persoalan utamanya. Generasi yang kita ajar hari ini, mereka tak pernah kenal dunia tanpa internet. Bagi mereka komputer, tablet, telefon pintar, itu semua bukan lagi alat, tapi dah jadi sebahagian daripada hidup mereka. Jadi macam mana kita nak manfaatkan dunia digital mereka ni untuk jadikan pengalaman belajar tu betul-betul kaya dan bermakna? Cuba tengok nombor ni. 100 juta. Itulah jumlah pengguna aktif bulanan ChatGPT pada Januari 2023. Ini menjadikannya aplikasi yang paling cepat berkembang dalam sejarah. Ini bukan sekadar statistik tahu. Ia macam satu isyarat yang sangat jelas yang gelombang perubahan teknologi ni dah sampai dan bilik darjah kita kenalah bersedia. Jadi, daripada kita tengok semua ni sebagai satu cabaran, apa kata kita tukar perspektif dan lihat ia sebagai satu peluang? Jom kita bongkar 3 teknologi utama yang kini dah jadi alatan paling berkuasa di tangan para pendidik. Okey, teknologi pertama yang kita akan lihat mestilah kecerdasan buatan atau AI. Jangan fikir benda ni rumit sangat. Bayangkan je, ia macam seorang tutor peribadi yang bijak untuk setiap pelajar dan pada masa yang sama, seorang pembantu untuk setiap guru. Percayalah, ia betul-betul sedang merevolusikan cara kita belajar. Jadi, apa sebenarnya AI ni? Ringkasnya macam nilah. Ia adalah kebolehan sesebuah komputer untuk buat kerja-kerja yang selalunya perlukan kepintaran manusia. Anggap je, ia macam mesin yang direka untuk cuba meniru cara kita berfikir, belajar dan selesaikan masalah. Dan cara ia berfungsi, kita boleh pecahkan kepada 3 langkah mudah je. Pertama, ia fahamkan data yang ada. Kedua, ia belajar daripada data tu. Dan ketiga, yang paling penting sekali, ia gunakan apa yang ia dah belajar untuk capai matlamat tertentu. Proses belajar dan sesuaikan diri yang tak henti-henti inilah yang buat AI ni sangat berkuasa. Kat sinilah magic AI tu berlaku dalam bilik darjah. Cuba bayangkan, AI boleh cipta pelan belajar yang unik untuk setiap seorang pelajar. Lain orang, lain cara belajarnya. Ia juga boleh tolong cikgu automatiskan kerja-kerja rumit macam menanda kertas. Malah, ia boleh jadi tutup pintar yang ada 24 jam 7 hari seminggu. Dan boleh runtuhkan halangan bahasa untuk wujudkan kelas yang betul-betul global. Petikan ni memang merumuskan impak terbesar AI dengan tepat. Ia bukan setakat nak jadikan pembelajaran tu lebih pintar, tapi juga lebih inklusif. Teknologi ni memastikan semua pelajar, tak kira latar belakang atau keupayaan mereka, dapat peluang yang sama rata dalam pendidikan. Seterusnya, kita akan tengok macam mana teknologi ni seolah-olah merobohkan dinding fizikal bilik darjah. Jom kita masuk ke dunia realiti lanjutan atau extended realities, satu set alatan yang boleh wujudkan pengalaman pembelajaran yang sangat-sangat mendalam. Kita selalu dengar istilah-istilah ni kan, AR, VR, MR. Tapi apa bezanya? Ini soalan penting sebab setiap satu ni tawarkan cara yang berbeza untuk kita berinteraksi dengan kandungan digital. Jom kita fahamkan satu persatu. Okey, jom kita bezakan. Fikirkan AR atau realiti terimbuh, macam Pokemon Go. Ia letak lapisan digital atas dunia sebenar kita. Guna telefon je. Lepas tu, kita ada VR atau realiti maya. Yang ni pula dia bawa kita masuk terus ke dalam satu dunia yang baru. Guna headset khas tu. Dan akhir sekali MR atau realiti campuran. Yang ni paling canggih. Ia gabungkan dunia nyata dan maya sampai kedua-duanya boleh berinteraksi antara satu sama lain. Mari kita fokus sekejap pada VR. Kelebihan dia memang hebat. Ia boleh jadikan konsep yang abstrak, macam lawatan ke planet Mushtari, satu pengalaman yang macam betul-betul jadi. Memang menarik. Tapi, kita kena juga sedar cabarannya. Isu kos yang tinggi, potensi ketagihan, dan risiko ia boleh kurangkan interaksi bersemuka. Jadi, keseimbangan tu memang sangat penting. Dan ini membawa kita kepada satu lagi pendekatan yang sangat berkuasa yang gunakan sesuatu yang generasi muda sekarang memang kenal sangat. Permainan video. Jom kita tengok macam mana pemikiran di sebalik permainan ni boleh level up pendidikan tu sendiri. Ini kita panggil gamifikasi.
Penting untuk faham, ini bukan sekadar main game dalam kelas tau, bukan. Ia adalah tentang kita ambil mekanik permainan, elemen-elemen yang buat game tu seronok dan ketagih dan kita terapkan dalam konteks bukan permainan, macam pembelajaran. Dan inilah antara elemen-elemennya. Ada sistem mata, lencana untuk pencapaian, papan pendahulu untuk wujudkan persaingan sihat, ada misi dan juga penceritaan. Semua ini direka untuk tingkatkan motivasi, libatkan pelajar dan wujudkan satu pengalaman pembelajaran yang positif. Pendek kata, inilah intipatinya. Gamifikasi tukar pembelajaran daripada sesuatu yang pasif kepada satu pengalaman yang praktikal dan aktif. Ia menjadikan proses dapatkan ilmu itu sendiri satu benda yang menyeronokkan, bukan hanya tentang matlamat akhirnya sahaja. Okey, selepas kita dah terukai semua teknologi yang hebat ni, AI, VR, gamifikasi, sangat penting untuk kita kembali kepada komponen yang paling kritikal dalam mana-mana bilik darjah. Dan inilah mesej utamanya. Teknologi-teknologi ni semuanya alatan yang sangat berkuasa. Ia boleh personalisasikan pembelajaran, otomasikan kerja dan bagi inspirasi. Tapi, ia hanyalah pemudah cara. Ia sokong guru, bukannya menggantikan mereka. Peranan seorang guru sebagai pembimbing dan penyampai ilmu itu tetap yang paling utama. Ini membawa kita kepada satu persoalan akhir untuk kita sama-sama renungkan. Dengan semua alatan pintar ni di ujung jari kita, peranan seorang pendidik itu sendiri pun sedang berevolusi. Jadi, apakah agaknya erti menjadi seorang guru dalam era pendidikan yang serba baharu ni? Sesuatu untuk kita fikirkan.